Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nodamia Isyirah, wartawan cilik dari Semata Channel. Hari ini, Sekolah Kebangsaan Mata Air telah mengadakan majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri untuk sesi 2025-2026. Sambutan Hari Raya di sekolah ini bertujuan untuk memupuk semangat perpaduan, kasih sayang dan nilai murni dalam kalangan warga sekolah. Melalui aktiviti yang dijalankan, kami berharap dapat mempererat hubungan antara guru, murid dan seluruh komuniti sekolah. Di samping menerapkan budaya hormat menghormati serta menghidupkan suasana hari raya yang penuh dengan kegembiraan dan keinsafan. Apakah pendapat awak tentang sambutan Hari Raya yang dianjurkan oleh sekolah ini? Pada pendapat saya, sambutan ini dapat mengeratkan silaturahim sama kawan saya. Adakah ini kali pertama awak menghadiri sambutan Hari Raya di sekolah ini? Tidak, saya telah menyambut sambutan Hari Raya di sekolah ini sudah 7 tahun lebih. Apakah pesanan Hari Raya yang ingin awak sampaikan kepada murid-murid? Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir dan batin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Nodamia Isyirah, wartawan cilik dari Semata Channel. Saya ingin bertanya cikgu beberapa soalan tentang program kita pada hari ini. Soalan pertama, apa perasaan cikgu dapat meraihkan Hari Raya bersama murid-murid di sekolah tahun ini? Cikgu rasa sangat gembira. Cikgu rasa sangat bertuah sebab diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala peluang untuk cikgu raikan Hari Raya kat sekolah kita, Sekolah Kebangsaan Mata Air dengan sangat meriah. Semua murid sporting dan cikgu-cikgu di Sekolah Kebangsaan Mata Air pun sporting. Soalan kedua, apakah harapan cikgu untuk murid-murid sempena sambutan ini? Harapan cikgu semoga murid-murid dapat mengambil pengajaran, dapat mengambil kebaikan daripada objektif cikgu mengadakan sambutan ini. Mengeratkan silaturahim, murid-murid rasa gembira dan dengan harapan selepas ni murid-murid rajin datang ke sekolah. Soalan ketiga, apa aktiviti yang paling cikgu tunggu-tunggu hari ini? Persembahan daripada anak-anak cilik. Soalan terakhir, kalau cikgu boleh bagi satu ucapan raya untuk semua warga sekolah, apa yang ingin cikgu sampaikan? Cikgu nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf lahir dan batin. Semoga hari-hari yang mendatang dapat dilalui dengan penuh kegembiraan dan juga kesungguhan. Terima kasih. Sama-sama.